Siapa nak beli cash? Tabung ni. Kita berada di Kilang Pasu, Kedai Pasu, Sarawak. Wah. Usah ikan koi. Siapa yang minat pasu-pasu, inilah tempatnya. Ikan. Kelapa lah. Ikan. Buah kelapa. Dulu kami selalu datang cari untuk buat CV-nya. Nampak? Cantik kan dia punya ukiran dia. Ukiran rumah panjang. Ukiran rumah panjang. Senang. Senang buka. Dia cantik-cantik. Kamu dah tak datang ke Pasu. Cantik-cantik. Apa tu? Itu ukiran dia. Dia ada lampu. Untuk lampu pun ada. I love bowling. Ada ukiran dia lagi. Mark cute macam ni. Mark juga. Ukiran dia cantik-cantik. Ukiran rumah panjang. Itu tak banyak lah. Dia banyak lagi. Tangannya. Kena makan dia ada kena gigit. Ini lampu dia letak kat dalam. Lepas tu nanti dia terang. Cantik dia punya lampu dia. Dia ada jenis lampu macam ni. Dengan lampu yang dekat atas tu. Sekali dengan dia punya tudung dia. Sini pasang lampu. Tak dalam bilik. Dia bercahaya. Cantik. Tapi dah kurang lah dulu. Banyak lagi. Sekarang kurang. Ni nak letak garam. Bagus ni, tak garam. Garam bicing. Tak banyak dia punya barang lah. Lampu dia, terendak lampu. Dia terendak ni kena pakai yang macam tadi tu, yang kat situ tu, yang bulat tu. Terendak dia. So, kita tengok yang kecil-kecil kat belakang pun ada juga yang kecil-kecil. Macam ni. Ni kalau kecil-kecil macam ni. Macam dulu orang kahwin bagi hadiah bunga telur. Ni? Tak boleh. Tak ringan ni. Berapa ringgit? Tengok dia tu. Berapa RM1 je. RM1 ni. RM3.50. Ringan. RM3.50. Oh, ni yang letak pepper. Salt pepper. Kat segi macam ni pun RM2.50. Nampak? Sarawak. Cantik. RM2.50. Macam ni. Ada lubang. Siapa yang nak kahwin tu letak telur dalam ni bagi hadiah. Itu lagi pasu-pasu banyak. Pasu-pasu. Apa tu? Kucing, gambar kucing. Bukan RM50. Pasu macam ni buat RM35 tak salah. RM35. Cantik. Sapit Sarawak. Ni sapit Sarawak. Ada saiz. Ni dia punya tu. Ni lawa ni. Lawa. So, memang semua. Mas. Tu bukan. Bukan. Tak ada kena mengena. Ringan tak apa. Lawa lah. So, dia macam ni. Kulit. Ukiran dia cantik. Ukiran rumah panjang. Ukiran rumah panjang dengan ukiran. Boleh jaket. Serius. Banyak lah. Cantik ukiran ni, nampak? Nampak? So, tak bunyi cantik.
RM28. Dia ada macam ni motif dia. Ini motif rumah panjang. Oi, jangan pegang-pegang ni, Ben. Okey, nampak dia punya motif rumah panjang dia. Cantik. Ini motif dia. Cantik. Lawa lah yang ni. Macam tak ada lagi yang ni. Cantik kan? Siapa yang suka dengan benda-benda macam ni, boleh datang Sarawak, kena datang kedai Pasu. Ni pun dah kurang kalau tidak dulu. Tiap tahun balik beli. Oh, RM9.50. Tak mahal pun. Bolehlah buat souvenir kan. Buat souvenir. Konat. Jatuh karang. Tu apa? Tak bertabung kan? Tabung. Sudah yang seorang. Kenapa? Asal main tu? Apa pakai tu? Ni abah tu. Apa susu? Botol susu. Tak payah. Asal ada susah nak botol susu. Yes. So, siapa datang Sarawak kena datang sini. Bunga bulu tangkis. Ini dia ni apa nama? Coin apa nama? Tabung. Buatlah. Ya. Benda tu jangan Ben, berat Ben. Kita nak belikan ni. Belilah buat tangan. Ini dia semualah. Okay, jadi kita bowling. Ambil kau kena ini. Tak payah. Ambil bowling. Ambil bowling. I love bowling. Oh, ni pun ada. Siapa yang stray? Ini baru tak pernah jumpa. Mark. Ni. Cantik. Nak. Rafflesia Borneo. Cantik. Harga dia RM35 jadi RM22. Rakam tu besar tu. Dia tahan. RM22. Pasu. Kita nak cari beberapa souvenir. Nak bagi orang lah. Jadi banyaklah pasu. Korang ni sibuknya. Bukan tiup. Apa korang ni? Ini pun cantik motif ni. Motif burung penyalang. Main boleh. Tak. Tu bukan tu boleh. Strike. Itulah. Itu saja. Siapa datang kedai ni ada di Kuching. Jadi siapa datang Kuching kena datang try. Kena cari tempat ni. Okey. Kita nak shopping dulu. Tak tahu apa barang kita nak. Sapi. Bye.